Bang, apa beza antara BMW M3 dan juga M4? Okey, sebenarnya M3 dan juga M4 adalah kereta yang sama, enjin yang sama, transmission yang sama. Cumanya ada beza dia juga, iaitu dari segi dia punya karakter, dan juga untuk M3 dia adalah sedan 4 pintu. Ini adalah M3 competition. Untuk M4 dia adalah coupe 2 pintu. So itu beza dia. Kalau ikutkan wheelbase dia memang sama. Untuk interior pada M3 ni dia lebih besar, lebih praktikal. So senang untuk orang keluar masuk. Tapi untuk yang M4, manakan 2 pintu, nak keluar masuk duduk belakang tu agak susah sikit. Nak kena masuk melalui seat depan. Tapi kalau tengok dekat bahagian depan kereta ni, memang dia very similar dengan M4. Sebabnya M3 dan juga M4, kalau kita ambil daripada fender sampai ke bonnet, sampai ke bumper depan semua ni, memang dia punya parts lebih kurang sama. Boleh tukar-tukar. Bonnet dia pun sama. Cumanya kalau kita bawa daripada tengah sampai ke belakang, dia dah start lain. Kereta untuk M4 lebih sporty sebab dia coupe. Dan untuk kereta M3 ni, dia lebih practical. Dia adalah sports sedan family. So kereta ni laju. Memang enjin sama je macam M4. Okey, cakap tentang enjin. M3 dan juga M4 menggunakan enjin S58. Beza tau dengan M340i ataupun GR Supra yang menggunakan B58. So S ni memang special untuk M. Enjin pada M3 dan juga M4 gunakan 3.0 liter, inline 6 dan juga twin turbo. So inilah rupa enjin bay untuk BMW M3 dan M4. Sama je sebenarnya. Cuma kalau perasan dekat bahagian bonnet bawah ni, aku dah tukar carbon fiber lah. Ini dah lain. Even fender pun dah tukar carbon fiber. So yang ni pun actually kita boleh tukar juga carbon fiber punya. So banyak parts carbon fiber kita boleh buat dekat bahagian engine bay dia. So macam inilah rupa untuk S58 pada BMW M3. Tapi kalau bercakap pasal power, actually setiap varian untuk BMW M3 dan juga M4 ni dia berbeza. Sebab ada M3 yang rear wheel drive, ada yang X-drive, ada yang bukan competition, ada yang competition. So untuk M3 aku ni adalah M3 competition X-drive. So dia 4 wheel drive. That's why power dia stock pun dah 513 horsepower, 650 Nm of torque. So ada M3 yang 500 ataupun 510 horsepower. Depends juga pada jenis varian. Kalau tengok proportion dekat bahagian belakang M3 ni, dia adalah sedan. Dia ada bahagian ducktail ni. Tapi untuk M4, dia coupe. Dia slope je. Dia rendah sikit sini. Macam fastback punya style. Dan untuk M4 pun lampu belakang dia lain. Tak macam M3. M3 lampu belakang ni macam 3 series yang biasa. Tapi ini aku dah tukar lah. Ini adalah M3 CS punya laser light. Kalau perasan M3 ni lebar. Dia punya bahagian quarter panel ni, tepi ni memang dia bawa ke tepi tu lebar sikit kan. Dia wide body. Kalau compare dengan 3 series biasa, dia tak macam ni. Dan satu lagi korang kena notice adalah bahagian bumbung. So bagi bumbung untuk M3 ni, dia carbon fiber original. So itulah antara sedikit sebanyak perbezaan dan juga persamaan antara BMW M3 dan juga M4 G80 dan juga G82. M3 practical sedan, M4 pula sporty coupe. Okay.